Selamat datang ke Stadium Negara Hassanal Bolkiah di Berakas, Brunei Darussalam untuk kita menyaksikan saingan Liga Super Malaysia 2025-2026 di antara DPMM menentang Selangor. Di peranan matchday yang ke-15 buat kedua-dua pasukan dan pastinya pertembungan yang cukup sengit akan dapat kita saksikan. Itu lagi antara peluang untuk Grigor Moraes. Kali ini dia tidak melepaskan peluang berharga ini untuk meledak jaringan pertama untuk Selangor. Seawal minit yang kelima, berjaya untuk melakukan satu tandukan yang cukup tepat bagi menewaskan penjaga gol DPMM. Permulaan yang cukup baik bagi Selangor. Perhatikan. Satu hantaran yang cukup kemas dilakukan dan disempurnakan dengan cukup baik oleh Grigor Moraes. Perhatikan. Faisal Halim. Grigor Moraes untuk Faisal Halim. Cari ruang untuk melakukan rembatan. Line. Cantik. Satu lagi jaringan. Mudah untuk Grigor Moraes. 2 gol dalam masa 10 minit bagi Grigor Moraes. Minit ke-5, minit ke-10 dari Grigor Moraes. Satu pencaturan yang cukup baik dari Kim Panggon pada malam ini. Gerakan yang cukup tersusun dan penuh teratur untuk memastikan mereka memberi 2 gol awal di Berakas, Brunei Darussalam pada malam ini. Satu peluang yang dipersia-siakan Mukairi Ajmal. Itu seharusnya jaringan untuk ketiga bagi Selangor. Perhatikan hantaran daripada Faisal Halim ini. Mencari Mukairi. Namun sentuhan dari Mukairi agak mengecewakan. Grigor Moraes turun ke bawah sedikit untuk membantu. Mencari Faisal Halim namun tak sampai tolakannya. Kali ini baik untuk Miguel Oliveira. Dan jaringan untuk DPMM. Hakimi untuk jaringan pertama bagi DPMM malam ini. Selepas percubaan daripada Miguel Oliveira ditampan oleh Kalamullah. Dan tindakan susulan yang cukup baik dari Hakimi. Hakimi Said untuk jaringan pribadinya yang kelima musim ini dalam saingan Liga Super. Kita perhatikan permulanya di sini antara untuk Miguel Oliveira di belakang Abual Nadi. Dia terus melakukan hantaran sebenarnya, namun di sini Kalamullah yang melakukan terpaan itu. Terpaannya menyebabkan bola itu jatuh betul-betul di hadapan kaki Hakimi. Dan mudah untuk letakkan bola itu ke dalam gawang. Mampu untuk memberikan impak yang baik. Selangor sekali lagi. Kali ini tampan oleh Haimi. Quintin Cheng membuka untuk Noalen. Jaringan yang ketiga. Permulaan yang cukup baik bagi Selangor di awal separuh masa yang kedua. Kali ini giliran Noalain untuk mendapatkan jaringan, menghasilkan jaringan yang ketiga untuk Selangor di awal separuh masa yang kedua. Minit ke-48. Perhatikan antara daripada Faisal ditumbuh oleh Haimi. Kemudian Quintin Cheng memilih untuk melakukan umpanan. Dan satu tendangan yang mudah dan tepat daripada Noalain. Lihat kedudukan ini. Selangor masih lagi terus melakukan asakan. Dan satu penyudah yang cukup baik dari Grigor Moraes. Selangor terus menguasai permainan. Kita perhatikan hantaran yang baik dan tandukan ketiga-tiganya. Tandukan yang dilakukan oleh Grigor Moraes untuk jaringan yang keempat
buat Selangor. Kedudukan yang baik untuk DPMM untuk jaringan yang kedua. Sekali lagi mereka bangkit. Kali ini Miguel Oliveira untuk gol kedua DPMM. Yang ke-62. Sekaligus jaringan ketiga pribadinya musim ini. DPMM belum lagi ingin mengalah. Mereka akan cuba bangkit, terus bangkit untuk mengejar jaringan. Kembali mereka bangkit. Kali ini mesti Miguel Oliveira, main dari Portugal. Kita perhatikan umpanan Miguel kepada Azwan Ali Rahman. Namun bersefahaman yang baik Azwan Ali Rahman dan juga Miguel Oliveira. Umpan semula untuk Miguel menyempurnakan. Apakah ada pertambahan jaringan dapat kita saksikan? Sebenarnya itu CB. Umpanan dan jaringan yang kelima daripada Gregor Moraes. 4 gol daripada Moraes pada malam ini. Kesilapan clearance daripada pertahanan DPMM terus dimanfaatkan oleh Gregor Moraes untuk jaringan keempat pribadinya malam ini dan juga jaringan kelima untuk Selangor. 5-2 mereka mendahului ketika ini. 4 gol menjadi hasilkannya pada malam ini. Kita perhatikan daripada CB, clearance yang tidak begitu kemas daripada Amania Guinaldo. Hantaran tumbukan oleh Kalamullah. Masih lagi kedudukan untuk DPMM. Tak menjadi pula. Silapan daripada Christian Irabisu. Dan whistle panjang menamatkan aksi di Stadium Negara Arsenal Bolkiah dengan menyaksikan 7 gol terhasil. Dan Gregor Moraes menjadi pemain paling penting pada malam ini dengan 4 gol yang dijaringkan pada perlawanan ini. Jadi tamat perlawanan di Stadium Negara Arsenal Bolkiah menyaksikan DPMM 2, Selangor 5.